Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ditanya pasal pengalaman tu sebenarnya banyak yang nak dikirakan, sebabnya saya memakan masa dalam perkhidmatan bekerja di library ni tak lama, 19 tahun. Sebenarnya dalam kalau kita kerja kat library ni banyak seronoknya daripada tak seronok, sebabnya saya tak ada kekangan. Lagipun hidup saya macam happy ni sebab kita tak perlu fikir terlalu dalam sangat. Just kita ikut je apa yang arahan kata daripada bos cakap, kata buat ni, awak duduk kat sini, kaunter ke. Jadi saya terimalah. Sebenarnya benda-benda tu basic je. Tak ada yang membebankan kerja kita. Saya nasihatkan, ikutlah cara saya lah. Kalau nak ikut, itu cara saya. Saya ikut apa kata bos. Memang dari dulu saya, semasa saya dalam tentera, ikut arahan bos. Selamat insyaAllah. Gitu. Sebabnya, ialah bos tak akan cakap apa. Tapi kalau bos yang ada tak suka saya, terpulanglah. Itu peribadi saya. Saya tak ada apa-apa masalah dengan bos, ataupun saya akan terima arahan daripada bos, ketua kita. Dan jadi daripada situ baru datang seronok apa semua kan. Kalau kerja seronok kena marah, siapa nak kena marah? Saya tak nak suka marah, saya pun dah tua kan. Jadi nak pencen besara ni tak perlu nak marah-marah, heling-heling, kosongkan minda. Itulah, kerja is kerja, biar sampai pencen. Sehat, boleh pencen, baru boleh maknanya happy. Terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat sekalian. Semasa keberadaan saya di library ni sangat mesra, memberi keseronokan kepada jiwa saya. Daripada itu juga saling membantu. Mudah-mudahan Allah memberi kesihatan, ya Allah, ya Tuhanku semua Allah memberi kesihatan tubuh badan kita kan di masa-masa usia begini. Untuk mengakhiri ucapan saya mohon ampun dan maaf zahir dan batin saya sekiranya berlaku sebarang kesilapan semasa kerja, bertugas ataupun semasa bercakap dengan tuan-tuan. So selain daripada itu, saya mohon kepada tuan-tuan untuk menghalalkan segala apa yang termakan, terminum semasa saya berada di perpustakaan inilah. Jadi daripada tuan-tuan, saya mohonlah sekiranya ada apa-apa yang perlu dirujuk balik, WhatsApp saya lah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.